Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, pada kali ni kita turun mencari udang guys, mencari udang. Dia ada pulau-pulau ni yang leceh sikit ni. Dia ada pulau-pulau anyut ni yang leceh sikit. Spot kali ni aku turun dekat Sungai Muar. So dekat JT ni, dekat area-area Nanti Bukit standby Pasir tangkap sana. Bukit Pasir boleh ikat, Muar. ikat dekat pucuk apa tu, pucuk nipah. So dekat sini aku first time turun. Jadi spot-spot yang agak berpotensi tu memang kita orang tak tahulah. So just random ni, tengok mana yang rasa-rasa okey je kita akan singgah try. Untuk umpan pula aku pakai udang beras dan juga ruat yang bersaiz kecil lah, macam saiz-saiz cacing macam tu. Dapat berlindung. Sini ah, dekat sini. Macam ikat kan tu, yang kali depan tu. Tu pecahkan air sikit je. Yang plastik putih tak? Mai macam ni ah. Ni umpan. Ambil air botol kecil tu macam dua dalam plastik. Soya dengan apa? Soya dengan asam jawa. Tu air kotak tu boleh masuk dalam bot tu bagi sejuk. Ada tempat lagi kan? Boleh masuk kan? Alright guys, kita set up dulu. Kemudian kita mula memancing. Oh, ni warna dia pun turun juga. Ha? Warna dia turun juga. Warna? Brother yang Oh, warna tu. Dah turun juga. Tak sempat dia nak tunggu. Dia dah gerak dulu. Ni mata. So
ambil kayu. Wih. Dah ada. Dah ada. Awal ni ya. Dah ada yang ketuk. Waduh, lepas. Ada yang makan ah. Ada yang ketuk. Oh. Aduh. Dah ada lesen. Yang tadi sempat. Ada. Udang Maggi. Ni ada saiz ni. Aduh. Sakit. Ada ni pot ni. Balik lagi 5 minit. Aduh, apa? Lepas. Oh. Dah lanjut. Hui. Ha. Udah Maggi. Lesen kedua. Ada ni. Belakang. Ada. Oh, besar. Oh no. Ini udang gorgon ni. Dia dah makan ke apa tadi? Aduh. Ha? Ada lagi tarik kayu tu. Tarik tadi. Kayu. Ha. Ada besar. Oh. Aduh, dia sepit kayu. Hey. Ni baru boleh ambil gambar. Ini baru tak malu ni. Gorgon. Tak kupau. Mantap. Dari kayu sebab dia Buang ke dalam kayu ni. Kena gorgon lah. Oh, lepas. Uish. Waduh. Sayang betul lah. Dah melandut dia tarik ni. Sangkut lah. tu slow ada juga. Tak ada. Lepas. Oh, putus terus. Badanyut dia tarik Aduh. Oh. Oi. Tengah naik ni. Tengah ada. Agak sangkut ke mana kau makan ni? Ha? Udang. Oh, dekat sepit dia, bukan dia makan. Sangkut ke sepit dia. Kau payah lagi nak tanggal kan?
Sabar. Besar tu. Oi, besar ni. Besar ni. Tu dia. Penuh tong ni. Betul. Allah. Sangkut. Dia bawa sangkut. Wah. Lepas. Lepas. Bye. Tengok belakang. 5. Baik. Kena. Sekejap. Kena. Okay. Okay. Bye. Kena. Rumah dia bawa sangkut apa. Dia bawa sangkut Ush. Dia bawa sangkut. Aduh. Betul dia bawa sangkut Memang sangkut. Dia tergantung. Tadi bawa angkat. Dah habis. Member pandang ni tak ada. Dia gini ya. Kalau balik sebelah je lah. Ya. Garam ni. Ihu. Sabar sap. Ada tu sekejap lagi. Ada ni. Dia tengah nak makan ni. Oish. Aduh, seram pula tengok pulau ni. Jauh pulau jauh. Minta jauh. Weh. Dengan tanah dia. Ada buah juga pak. Boleh tahan apa ini lah. Potong. Cabut tu yang tanah. Siap ada nira ni. Langsung macam kita bergerak tapi dia yang gerak Dia lah. Makan. Berdenyut besar.
Ada. Oh, ini lepas lah. Oh. Tengok. Tadi dia makan dah 2-3 kali. Berapa? Oh. Oi, ikan punya. Ikan apa ini? Takut kau dah. Ada dua mata kail. Ha? Tak tahu lah. Belukor rot. Macam ruan juga dia. Dah macam luar. Kau main jernih lagi badan ni. Tekan. Oh, kedua. Oh. Piring. Yang ni tak boleh beli ni. Ini tak boleh beli kat kedai ni. Ini. Lawan. Ikan tu. Ikan. Oi, berat ni ke? Oh. Oi. Paling besar ni kiki. Ini tak boleh beli ni. Gambar ni. Besar ni. Kan dah ada. Macam dia pusing ikan. Ya, tak ada boleh beli tu. Oh, ya. Gede-gede oh. Paling besar. Tak ada beli je. Tak ada beli. Ini dia bayar 300 tak apa. Tadi abang tu tak berat. Kita lagi jahat win. Oh. Kalau yang mesin mahal sikit ah, drag dia main function sikit ah. Oh, lagi tak boleh. Nanti kita tahu. Bila kita nak jaga. Snack tadi tarik drag lah. Bunyi drag lah tu yang seronok tu. Kau keras sikit, kita lepas lah. Ni selek lah. Dia tak makan ni. Itu umpan apa? Udang. Udang ni. Ya. Kasar. Ada ni kasar kat sana. Ikan ke apa ni? Berat tapi tak melawan. Weh. Pergi depan lagi jap, depan lagi. Oh. Baru cakap ah. Baru nak pindah. Ni yang makan dia tadi ni. Besar. Allahu Akbar. Aduh. Sempit dia. Ha?
Putus speed. Putus speed. Itu speed dia punya yang bahagian anak tu. Melengkung. Aduh. Dapat lah. Ni bahagian speed bawah. Speed bawah. Masa dia tarik, dia karau. Biar layan dulu. Oh, kena drag, kena buka sikit lah. Weh, aduh, kiri kanan kena pula. Aduh, lepas. Oh, dah bawa selit dah. Apa? Tunggu dia. Aduh, oi, nangkut pula depan ni. Putus. Hai, sayang. Aduh. Padu. Ada colour okey lah. Ada colour. Cuma ekor tak terang. Aduh sakit. Oh. Udang je. Udah. Oh. Ada barang. Dan tu ramai-ramai tu, selesa. Besar bot kan. Bentuk ni. Uff. Bentuk ni. Kill. Lupa ni. Uish. Betul tak? Sini kalau kumpau juga tak tahu lah. Ni kalau kumpau juga tak tahu ni. Nak boleh. Gila lah macam tu lah tarik. Ikan lah. Di kadang yang besar dia senyap makan, robot tu lari tu ke. Aduh. Dia buat lari kita tak perasan. Dia tarik slow-slow ke. Dia tunjuk dia ni. Sedih. Aduh. Oh, ni ada ni. Oh. Agak. Tadi kecil je. Ya. Angkat. Oh, lepas. Oh, berdenyut. Pola mau sangkut pun. Tarik tali. Oh, ada lagi Jal. Kau dapat dahan gitu, angkat dahan dia. Takut tarik tu tercabut tak udang. Nampak udang ni? Ambil dahan. Sepit ke dahan ni? Besar ni pula. Bertahan. Oh, saiz dia tu. Penuh pinggan ni. Penuh mangkuk dia kalau Maggi ni. Angkat je Jal, tengok. Ha, tu. Kuning, sikit kuning. Tapi dia Ada. Oh, lepas. Sayang. Ui, sayang. Oh. Lesen. Mana dia melayang ni? Oh, biru. Mana sepit ni? Ada bukan kosong ni.
Ha. Dah tahu dah ni masuk apa. Ada. 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 Oh, Oh, ada. tarik jap. Aduh, angkut dah orang ni. Ada tu. Oh, putus. Ha, siap. Ya. Bentar. Jap. Hasil tangkapan lumayan. Lumayan. Hah? Lumayan.